Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kali ini saya dan Terence menjejak ke Brook Residence dan tanpa melengahkan masa kita naik ke atas. Okay, let's go. Bang. Abang boleh lihat dah jalan untuk masuk. Ya. Ush. Nampak seram. Ya, macam siapa bang? Nasib terluar sini naik ke kereta bang. Macam tu upaya bang, masih kena di spray lah tu. Ya. Masih rekod ya? Masih ikut. Oke. Kita first bang. Jadi inilah Brook Residence. Saya suruh dengan offkan dulu untuk kita naik ke atas, bajunya tungap dah. Okey, kami berdua jaya sampai di Brook Residence. Korang boleh tengoklah jalan berapa jauh. Okey, sekarang kami berdua agak kita orang cari jalan dulu. Oh, macam ni rupanya. Yang kita suka. Jom. Kita orang sini tak berani nak masuk sebenarnya. Tak berani. Panjang lah. Oh, Ya macam apa tu? Kejap. Macam gereja. Ada je bang. ya lah. Ya macam ada yang tempat kita pergi area rumah masa lebih kurang belakang. Yes. Benar. Sinun tu kami nanggap Pelagus. Bagus. Kami ingat dari segi banglo Pelagus di area Bangfil loh. Sebelum simpang ke markas sentral bang. Ya dia pun macam Kolam nggak belakang? kan kolam ini macam takut kan air. Oh, oke. Beginilah rupanya tuan-tuan. Kacau bang, sejuk. Begitu kacau. Yes, kacau. Kalau lah boleh masuk. Itulah. Oleh kerana pintu pagar berkunci, kami menghormatilah. Ya. Boleh masuk tapi secara ceroboh memang tak elok lah. Ya, tak elok. Oke. Begini rupanya ya tuan-tuan. Guleng tu, aduh. Banyak juga. Katanya ada CCTV tapi mungkin dah dicabut kali bang. Ya macam dijaga tempat tu. Oh, iya bang. Kalau CCTV lah masalahnya. Oke. Larang. Untuk apa ni? Kami ikut dia. Oh, ya. Oke. Ya. Okey, kita ikutlah. Seperti yang korang nampak ada laluan untuk kita orang masuk tapi kita orang tak mahu. Itu dinamakan ceroboh. Kalau ada penjaga, kita orang mungkin minta izin lah kita masuk. Sekarang ni kita orang tak berani lah. Yes. Tak mahu ambil risiko. Nanti kena dakwa susah. Okay. So, itu saja penjelasan daripada Abang Bob berkenaan Brook Residence di atas bukit ini di batu 12. Itu 12 bang. So, sebabkan pagar yang berkunci dan penjaga pun tak muncul dan mungkin tiada. Jadi kami pun menghormati
kawasan sekitar lah, sebab terlalu bahaya kalau diceroboh. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, agak kecewa lah. Tapi selepas ni kita orang akan pergi ke Riorika Shrine. Susah nak sebut. Oke, kita lanjutkan video. Sekali ya. Sekarang saya dengan parent kerja apa? Seperti hari petang ya. Saya dengan parent untuk explore di atas, yaitu Riorika Shrine. Kita ikut kamera. Tapi kami ada di besar sore hari. Sore tengah hari. Dan leadernya Kazu Sakai Mas. Kacak dah. Oke, kami sedang menuju ke atas untuk melihat suasana ya. Kawasan ini di sekitar ladang sawit. Alhamdulillah, kita orang dah sampai. So inilah kawasannya. Oke, sekarang saya dan parent sampai juga di atas Riorika. di Riorika Shrine. Jadi inilah Kemungkinan tempat tempel ataupun penyimpanan abu, mungkin lah. Abu. Oke, seperti yang kau lihat di sini kemungkinan tinggalan tempel. So ini lihat dari tepi di atas. Inilah rupa keadaannya. Wah. Ini belakang ladang kelapa sawit. Mulai tukar bang. Dari tukar. Oh. Dua tuan cak. Wish. Kain kuning bang. Sini kemungkinan tempat penyimpanan ataupun tempat mereka bersemayam ya. Dengan Jepun juga. ya nampak colok ya. Iya. Di sini Jepun lihat sembahan juga. Oke. Kita akan mencari tinggalan yang lain. Kemungkinan kita atas ataupun di bawah. Kita tengok dulu lah. Ya, betul.
sawit. Ini dia punya lama. Ya, macam tu aja bang. Contoh aja. Oh, macam tu aja. Ini ada lagi mesin-mesin ni. Oh ya, di senyawan. Sini aja. Oke, kami cut bang. Oke, sampai di sini saja untuk exploration kami di Yorioka Shrine. Tinggalan dia tidak banyak. Kita orang pun ada juga pergi ke belakang, namun tak ada lah. Yang ada pun ini sahaja. Dua temple ini sahaja. Jadi sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.